Macam mana nak buang perangai panah barang? Panah barang ni berat Nanang. Nak marah homo. Benda kecil lah kok. Dan bila marah jadi panjang. Itu panah barang. Syaitan daripada api. Sebab tu Nabi kata bila seorang itu tengah panah, dia jadi merah, orang tekuk. Maka idza ghadiba falyatawadda, bila jadi barang, mari marah, hendaklah mengambil wudu. Innama yutfi'un nara al-ma, kerana yang memadamkan api itu adalah air. Nampak? Jadi kalau tengah marah, kita takut kita lepang ke katok ke bini kita, dia ambil wudu. InsyaAllah kalau tak hilang semua, hilang separuh. Pada riwayat yang lain, jika kita sedang berdiri, duduk. Dan jika tengah duduk nak mengamuk, berbaring, maka hilanglah marah daripada syaitan. Inna ghadiba minasyaitan. Innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya kebanyakan marah itu daripada syaitan. Faham lagi?